Ini set fish and chip kita. Untuk satu set berharga RM18.90. Hari ni kita nak buat fish and chips daripada Oak Fish and Chips. Gunakan ikan New Zealand Sea Perch, which is ikan dia lagi flaky and lagi tebal. Okay, sekarang proses untuk batterkan kita punya ikan. Sea Perch ni memang ikan dia besar-besar. Ya, besar-besar. Kentang yang kita gunakan kentang US potato, which is rasa potato. Dia lagi creamy and lagi berlemak. Okay. Kita batterkan kentang ni bagi extra crispy dan bagi extra flavour lah. Sekarang kita nak settlekan 10 tu. Selalu nipis je lah Nipis je. Akan dapat chips, ikan dan tartar sauce. Satu set berharga RM18.90. Kita try dengan dia punya tartar sauce. Isi dia full, batter dia nipis je. Lemon sikit.